Selamat datang ke seri terbaru Muhammad Chan. Jom singgah di Muhammad Chan Genting Permai. Hai semua, saya Raihani, host terbaru anda untuk seri Jom Singgah Muhammad Chan. Bukan setakat ada host terbaru saja, Muhammad Chan juga ada outlet yang baru, iaitu Muhammad Chan Genting Permai. Jom masuk. Muhammad Chan Genting Permai memberikan pengalaman yang berbeza dan pemandangan yang sangat cantik. Kawasan yang luas dan selesa untuk kita meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Terima kasih. Oh, semua ni nampak macam sedap lah. Tapi saya nak try, ada tak yang special kat sini? Hidangan bayar ni sesuai untuk makan seramai 4 orang. Tak rugi kalau bawa family makan sini. Calamari Thai Chili Lime. Sotong steam yang dimasak ala Thai yang pedas, masam dan menelerakan. Kalau dah cuba, mesti nak lagi. Daging black pepper dengan lada hitam Sarawak yang harum ni menawarkan rasa yang pedas, yang seimbang dan tekstur daging yang lembut. Sesuai untuk dinikmati dalam cuaca sejuk macam ni. CEO Fish Head ni memang memikat. Kepala ikannya dimasak dengan kari berempah segar yang pedas dan wangi. Sementara isi ikan ni lembut dan mudah terlerai. Pucuk yang disertakan pula menyerap kuah kari dengan sempurna, menambah rasa yang lebih mendalam dan memukau. Jus durian Belanda dengan biji selasih menyajikan rasa masam, manis yang seimbang. Alhamdulillah, sedap betul makan kat Muhammad Chan ni. Jadi, kalau anda semua nak cuba makan di Muhammad Chan Genting Permai, Raihani cadangkan untuk cuba CEO Fish, black pepper daging, calamari Thai Chili Lime, dan yang terakhir sekali ialah jus ini, iaitu sour soup jus selasih. Kalau anda semua nak buat tempahan, bolehlah hubungi penunjuk bawah ini. Bye-bye, jumpa anda di lain masa.